Oh, jam yang amat. Kau dia buat. Bagilah kena. Apalah. Bawa kereta kita nak mau bagi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya. Saya ucapkan semoga pagi kita ini dirahmati dan diberkati hendaknya. Okey. Apa tu? Itu kakak nak singgah somewhere kan. Kali lupa singgah lah, tunggu jalan sering. Nah ini baru lepas singgah dah settle apa yang patut dibuat. So kita right on. Let's the wheel roll on. Okay guys, apa cerita hari ni? Banyak cerita sekarang. Kena fikir apa lagi yang kita boleh buat dalam kehidupan ni. So hari ni pun jalan agak basah, berhati-hati. Hujannya malam. Berkenaan dengan mic ni tak tahulah boleh settle tak boleh settle. Dah pakai dah sarung rambutan. Kita tengok keadaan macam mana. Ni dalam kelajuan 70. So nanti kita tengok dekat tempat-tempat yang lebih tinggi kelajuan, adakah lebih jelas atau tidak. So let's check it out guys. Hari ni tak bawa laptop lah. Laptop tinggal kat office. Box belakang bunyi kedebung-kedebung. Aduh. Kalau tak ada barang kan, tu dia tak padat. Box kalau kosong, ada isi sikit barang, itulah dia menari dalam tu. Kalau ada barang penuh, okey lah. Dia boleh relax sikit. Tak apa-apa ni. Mana tempat orang pun hujan kan. Hujan di bulan Ramadan. Dekat luar ni masa juga. Tapi dalam rumah bila hujan, aduh, rumah kita tampuk orang. Pagi pun kena pakai aircon. Nak pasang aircon, besar belum. Sudah kembali lega. Lepas beberapa hari mula bekerja di bulan Ramadan, orang dah boleh mula susun jadual ke. Let's see guys. Apa pun ini kena berhati-hati. Jalan basah. Ada ni lah biasa. Masih ada lagi. Kat sini biasalah waktu dia orang nak buat smart lane. Smart lane hanya di sana. Tapi sekarang ni itulah, ramai yang guna kereta di pantainya semua di siling oleh smart lane. Tak pun salah. Kalau motor ni itulah, ada yang nak kereta juga motor kena lalu kiri. Bukan motor dia yang paling kiri tu. Paling kiri tu boleh lah untuk motor yang memang perlahan. Saya buat lalu kiri. Kalau saya dalam speed yang tinggi, contoh macam jam ni kan lalu kiri macam tu juga. Mengatur belakang kereta, itu tak sesuai lah. So kita berkongsi jalan raya, kita perlu bersembang bersama-sama. So, at least kita ada lampu, kita boleh bagi passing light ataupun headlight tu untuk bagi orang puasan. Dan kalau kita puasan memang kena tekan horn lah. So kadang-kadang saya aktifkan horn dan maki.
Macam mana? Phone original tu perlahan sangat. Bunyi macam lalat dia tekan. Tik. Mana orang nak perasan? Kalau tak break sikit supaya daripada jauh orang pasang right on kita ni perbincangan tentang sedikit sebanyak dengan kewangan. Boleh kot. Right juga. Kewangan penting juga. Lembat pencen jadi gua. Berapa pendapat orang? WSP dah declare kita ni 6.3%. Quite impressive lah. WSP ni kalau pendapat saya atas pada 6% dividen, alhamdulillah itu masih kota-kota. Kalau boleh kekalkan 6 ke atas. Sama juga dengan SP. Dulu pun SP memang lebih tinggi daripada WSP. Dalam bersaing swasta dengan semi government kerja dana yang dipegang oleh kerajaan dan dipegang oleh swasta. Bukannya pihak swasta ni kata lebih, bukan kata agresif, dia lebih patut lebih kena perform lah. So patutlah nanti dana-dana disimpan oleh swasta ni dikeluarkan tentang dana-dana yang diuruskan oleh kerajaan, walaupun kira PSP di PLC ke, tak tahulah swasta sebenarnya. Tak tahu rasanya dikawal kerajaan. So begitu macam DLC lah. So, dia di bawah apa-apa pun dia di bawah kawalan kerajaan. Macam contoh unit amanah lain-lain semua tu memang di bawah swasta tu sendiri lah. Dia orang boleh decide macam mana dia orang nak bagi. Sebab tu dia ada dana imbangan, macam-macam dana lah. So macam ASB atau KWSP ni dana-dana dia dana tetap. So unit ni harga dia tetap memang pada RM1 lah dan itu tiga ni. Jadi kalau ada lain tu tak ada berubah-ubah dia buat ada dia maka dia tak tetap lah, ada 20%, ada 80%, ada 30%. So kalau kita nak naik kepala kita tak boleh dana yang lain gitu. Dana yang boleh ubah ni ada kemudian kalau kita beli paras yang murah, dia declare dividen dan harga sudah naik, kita declare pun dia tak banyak 4% saja orang. Padahal dia orang kalau declare seunit dividen diberi 2 sen, 3 sen, tengoklah kalau unit dana tu satu unit harga dia RM1, kalau dia declare kata okey kami bagi dividen satu unit 3 sen, tu mana ada 3% lah, kita pun daripada RM1 satu unit. Kalau dia berubah-ubah tu, dulu masa kita beli 60 sen, sekarang harga dia RM1.20 lah katakan. So kalau kata dia bagi pada 3 sen, so lebih lah 50% daripada RM1.20 tu. Ikut yang masing-masing lah, tak semua orang dapat sama sebab bergantung kepada harga unit kita beli. Mungkin dividen kawan 1% dia lebih tinggi, dia untung melalui peningkatan harga, dia untung melalui dividen. Itu yang boleh ubah. Tapi risiko dia ada pada itu, dia boleh jatuh kepada bawah harga yang dia beli walaupun dia dapat dividen. So ada strategi untuk beli. Sorry, disclaimer, saya bukan jual unit kereta, saya bukan agent mana-mana juga. Saya cuma berkongsi pengalaman, pengetahuan dan juga apa yang saya tahu berfikirlah. Bagi kami menyebabkan nanti dan kita fikir. So, impresif lah 6.3% dulu saya okey lah. Kalau akan lagi-lagi SP itu apa yang ada beri itu tak akan dapat 6 atau RM30 daripada RM10. Sikor calculation. So kalau ada RM1,000 akan dapat RM6,200. Jauh. So nak lah maintain nanti nak tengok SP atau berapa tahun nak kerja, berapa dia akan tambah. Contoh orang pun
dulu dah bekerja. Dia cuma 30 tahun. Pada dalam kerja PhD dah boleh mencapai motor 100,000. Dalam 10 tahun tu kerja, lah ada gaji makin naik ada 100,000. Kampung tinggi kita dulu naik sikit. Kalau kata Malaysia juga 10%, sampai itu pun 10%. Anggaran lah, bukan ikut compounding terus lah. Kalau ada compounding terus, apa dividen yang kita dapat tu, dia akan gandakan lagi lah. So secara basic dia 10 tahun lagi 100,000 tu akan jadi 160,000. Kalau else mungkin boleh pergi 200,000, tapi no. So dengan simpan dan korban sendiri pun tempoh 10 tahun ke 100,000. Buat campur lah 100,000, korang simpan lagi untuk mengacarung bagi lebih sendiri. Selama 20 tahun akan jadi lebih kurang anggaran 200,000. So dalam tempoh 200,000 tu, kalau tempoh 20 tahun tu kita dapat dividen 60%, campur lagi dapat jadi 20 tahun kan, mungkin dalam 120%. So kita dah tak bagi 120% di mana ada penalti spend. So tapi untuk itu juga menjadi apa dia mohon nak tahu, mohon gunakan compounding interest calculator. Hanya kita boleh guna, siap boleh detail banyak orang punya gaji, anggaran gaji naik setahun, ada bonus lagi ke, jadi semua orang boleh tengok lah. Okay, saya dah ada buat lah simulasi kenapa kerajaan naikkan gaji minimal kan 1,700. Daripada 1,700 ni 1,700 ni, bahaya abang ni, tolong. Daripada 1,700 ni 40 tahun bekerja, tak ada kenaikan gaji pun. Compounding interest effect dalam 40 tahun, bila dia nak retire, dia nak pension tu, dia dah PhD dia saja sampai 1 juta. Orang ni pula guna calculator computer. Okay, so yang mana gaji lebih pada tu, insyaAllah kita tengok juga lah tenure of service. Janganlah nanti aku gaji 5,000 tapi 5 tahun kita dah bencin naik pay dia 1 juta. Oh, susah banget. Lain lah, because berbeza-beza. Baik lah financial consultant ataupun financial advisor buat financial orang, saya bukan financial advisor. Sekarang disclaimer awal-awal, hanya berkongsi apa yang saya tahu dalam berkongsi. Mungkin dia ada manfaat, tapi sambil right on. Okay guys, dalam 90 km sejam yang coba lah ini, cobaan suara 1, 2, 3. Bunyi juga main, siap. Manjat ni kita rotate sampai tak kan. Okay lah, daripada baik raih kosong, buat orang apa nak kita kemampan, tak tahu mungkin penterjemahan saya kali ni daripada apa yang berfikir sendirian dapat manfaat. Kalau ada manfaat tu dia biasalah guys, kongsi-kongsikan. Okay, yang belum subscribe masih subscribe dulu. Okay, boleh kongsi banyak lagi. Betul penonton. Ya, okay lah guys, tak boleh terpanjangan sebab cuaca tak boleh kan. Jadi pun aku tak boleh. So sampai di sini saja. Assalamualaikum.